Senang dulu hidup aku sebab kamera tu macam ikut-ikut aku. Senang kerja kau kamera Kenapa? Kenapa? Tanya je. Kenapa? Kat sangat tu. Tapi Riz tak boleh guna, bahaya. Dia suka potong jari dia. Push. Ini untuk saya je. Kan? Sedap ke Rias? Kenapa geleng? Once again, welcome back to JR Family Channel. Ciki-ciki. Okay korang, hari ni kita nak buat vlog. Sebab hari ni papa Jo datang, family Jo datang. So macam meriah rumah hari ni. Mertua kakak saya pun ada sekali. So this specialnya vlog kali ni sebab papa saya masak. And dia ada bawa something yang sangatlah teringat kepada memori yang lalu. Di mana papa saya dia buat chocolate royal cake. Cake tu dia buat masa dia jual, masa dia ada kedai dulu. Dia ada cafe dulu kat Kuantan. Masa kita orang kecil, papa saya ada buat kedai makan. Ada banyak kedai makan kita orang. Tapi sekarang semua dah tutup lah. This is one of the best cake yang papa saya buat. And I rindu gila nak makan. And finally papa buat. So kita tak sabar gila nak rasa cake tu. By the way, hari ni cheat day. Hari ni hari ke-7 saya diet. Tapi hari ni semalam lah hari ke-7. Hari ni hari ke-8. Tapi lah hari ke-8 ni kita cheat day. By the way, siapa yang tak konten saya sebelum ni unboxing tu, ramai yang kata, wow, kenapa naik seri macam pregnant? Tidak, saya naik seri lemak sahaja. Saya tidak pregnant. Okay, saya naik seri lemak. Ya, saya berlemak. So, sebab kalau itu saya pun diet dah hari ke-7 dan saya dah turun 5 kg. So, mungkin sekarang korang nampak lah saya punya pipi kurus sikit daripada video sebelum ni kan. Saya akan diet lagi start esok. Okay, hari ni terpaksa cheat dia sebab makan chocolate royal cake. And papa saya akan buat cordon bleu. Oh my god, mak is tak sabar. So, papa saya dah on the way. Sementara kita menunggu papa saya akan... Wow, dia ikut saya kamera ni. Wow. Okay, so kita nak bersihkan dulu kat dapur ni. Sebab papa saya akan masak kat dapur and dia sangat pembersih orangnya. So, kita kena bersihkan dulu lah. Sebenarnya dah bersihkan dah semalam tapi macam tak cukup. Sebab macam biasalah ada je yang masuk dapur semua. So, ada je lah berselerak tu. Weh, aku rasa macam senang dulu hidup aku sebab kamera tu macam ikut-ikut aku. Senang kerja kau kamera Rias pun dah settle bagi mandi dah. Tak kena cuci lap meja kat luar pula. Okay, jom kita kemas kat luar pula. Rias! This is just a family vlog je lah. Rias pakai baju apa? JJ ke? JJ Cocomelon? Tak nak jawab pula. Rias, I love you. Ni apa? Ni siapa? Who's this? Tak nak jawab pula dah gua kan. Nak cuci, nak lap meja, nak set up meja. Sebab hari ni ramai. Dewasa je 11 orang. So macam mak is... Siapa lagi nak kemas kalau bukan mak? Tak ada orang lain, memang saya je. Sekarang dah inilah progress dia. Cawan pula, cawan ni Fatin baru dia turun. Dia tanya, apa nak tolong? So yes, saya suruh dia tolong susun cawan. Thank you Fatin. And lagi satu, saya juga letak pinggan dekat bar ni sebab tak cukup. Meja kita 8 orang, kita 11. Ni pun tak cukup lagi seorang, halal jelas seorang lagi tu aku je lah. Okay. So yeah. Beza kan? Before after. Tadi banyak barang, sekarang dah clear, cantik lah. Korang tengok lah. Kita tak boleh. Kita very aesthetic. Kalau letak pokok, nanti bila makan macam mana? Ini nak pandang situ nampak pokok. Macam mana nak sembang? Faham? Situ lah. Kenapa? Kenapa? Tanya je. Kenapa? Kat sangat tu. Bagus, saya clean up. Daddy, mana buku-buku kat sini? I don't know, Rias. Okay, Daddy, saya cabar awak susun. Ni, macam mana? Awak pernah susun tak selama awak tinggal kat sini? Okay, susun. Saya nak tengok macam mana kejadian dia. Saya susun nanti Rias tu pula. Susun lah, saya nak tengok dulu macam mana sayang susun. Jadi ke tak colour dia? Wow. Wow. Fail. Asal pula? Okay, nak pakai kamera tengok saya pula buat. Ni cara nak susun. Hei, nampak? Tak pernah hidup kat sini ke? Susun macam ni. Okay. Barulah cantik. Ini bagi tegak sikit. Baik. Tada. Cantik kamu je tu. ID buat macam ni hari tu? Ya. Awak jangan cakap ID saya buat macam ni buruk Awak buat tadi tak apa-apa. Jangan Ni kenapa ada komen kat sini ni? Pergi simpan. Keep inside the drawer. Good job. Okay. Ya. Apa set? Yay. Give tangan. See? That is my son. Kejap, give me fun. Nampak? Dia ni kalau mami suruh kemas, dia kemas. Dia memang bagus. Dia memang anak mami. Bagus anak mami ni, bagus. Tapi dia lah juga tukang buat sepah. Okay guys, kita tunggu dia orang sampai. Dia orang dah on the way dah. Tunggu je lah, bye. Okay, papa dengan ni dah sampai. Rias berak. Wow, Kalish. Puyo. JR family. Wish.
Mami buat. Mami buat. Wah, cantiknya. Wah, salah. Uish. Rias ada nama. Wah, si ada nama Rias Kalish, si ada nama Kalish lagi. Khadijah pun Uish. ada. Papa punya mana? Papa punya mana? Apa punya apa? Baju lah. Ni baju Palestin dengan ni. Woi, semua pakai baju JR Family ni. Tergugat pula. Adik pun ada baju tu. Adik pun pakai. Kita cari branding. Woi. Branding lah. Tukar lalu Rias baju. Nah, Rias pakai baju ni lalu. Seluar ambil pakai seluar jeans. Oleh-oleh, makan-makan. Wah. Ada rambutan, ada Wow. popcorn. Wow, popcorn. Ya Allah, kita ada banyak popcorn kat sini. Adik tak salam lagi. Wih, cantiknya adik rambut ribbon. Wow. Wah. Kalish, macam mana ni tuan rumah tak jadi pula? Apa friendly? Ada lagi? Okey. The whole family JRF. Ya, kita satu orang pun tak pakai. Saya pakai dah semalam. Tukar. Saya pakai ni. Hard rock. Saya pakai Balapan ni. Dia pakai ni. Sudah berisui, jangan dikoda tak ada duit je. Semua. Ni macam mana ni buat ni? Bukan? Tak ada. Apa Hani buat konten dulu. Buat konten sebab hari ni dia macam bonding. Meriah. Sebab hari ni ramai sangat orang datang rumah. So saya buat konten. Wah, Rias. Wow, dia sama baju ke? Okey. Okey, tengok everyone. Stand up. Dia tak ada seluar lagi. Okey, mami ambil seluar Rias. Kejap, mami ambil seluar. Main apa buah ni? Keluar nanti terhantuk lah. Rias, cepat pakai seluar Rias. Malu nanti semua gigit. Aduh, cepat come. Wow, papa. Hadiah. Wow. Thank you, Pak. Hadiah untuk dia. Wow, merci beaucoup. Wow, Eiffel Tower. Siap bubble wrap tu, papa. Susah Jalan nak buat. nak jalan. Nak jalan kan senang sikit. Dia Takut. susah nak buat kuih ni. Siap mana kan? Oh, itulah pasal balut. Ha. 10 hours. 10 hours je. Gila. Tak siap-siap sampai sekarang. Papa orang lama. 10 hours. 10 hours, 1000 pieces. Siap tengok. Mana ni? Sama je semua. Ya. Oh, macam mana? Uish. Gila. Saya terjebak dengan puzzle sebab papa, okey? Kita nak gantung kat mana ni? Lawa gila lah Eiffel Tower. Allah. Ni yang susah ni. Langit-langit ni. Macam sama je kan? Ini pun. Oh. Contohnya kat sini mana Mana Ke yang kat bulatan sini? besar tu apa? Ha? Mana bulatan besar tu? Ada triumph tu kat Kat lain. sini. Dia dekat Depan ni? Saya dah kira dah. Yang bulatan tu, dia punya lane tu lebih kurang 10. 10 lane. Pusingan. Uish. 10 kereta. Kita selalu 3 kan? Rambak oh. Dia 10 roundabout dia. 10 nak kira. Nanti berapa nak kira? 1, 2, 3. 10 dalam kereta. 10 ke? Laluan lebih 10 keluar. Uish. Kita letak dalam bilik tu juga ah. Saya masih sangkut lagi papa. Susah lah apa langit dengan pasir ni. Cara kita cakap susah dia susah. Oh ya tu. Cara kita cakap tak susah. Okey. Tapi okey sebab dah buat yang Ni yang training susah okey. sikit. Okey lah dah separuh lebih lah. Sikit lagi. Ni tak best. Kalau kulit best. Dia flat. Oh ni dia jadi ni separuh. Separuh je lah. Tak percaya. Sampai ni habis. Wah. Ni pun Angah. Angah tiba-tiba join sekali dia cari tok dia tampal. Tapi addicted ke pa? Ha? Addicted benda ni bahaya. Sedap. Dia macam Sampai bila benda ni dah you relax your mind. Ya bagus betul. Dia macam terapi lah. You tak fikir benda lain, you relax. It's a good hobby. Bahaya ni addicted. Dia kena ada orang yang penuh kesabaran. Ya orang baran tak boleh main benda ni tu. Tak boleh. Tidak boleh. Hangin. Tahu-tahu boom. Ada kesabaran orang benda lain. Tak boleh. Oh ni ada separuh. Dah kira separuh ni. Okey lah. Saya focusing on building dulu Yang ni center. yang apa dia punya roof ni semua sama-sama kan. Susah. Yang benda sana macam ni bila ada kolam air kita tahu area sini. Betul. Yang benda ni. Window hijau kan. Still banyak lagi like I think baru 48%. So sekarang kita kena pergi dapur lah. Okay, so Papa get ready dulu nak masak. Dia orang kat depan buat apa tu? Depan. Macam adik. Ha.
Okay, video. Ambil gambar. Sat. Okay. Mana? Smile. 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 Show your teeth. Tengok Mini dulu. Teeth. Show your teeth. How you show your teeth? Okay, gelak. Tengok papa bagi saya pisau tajam gila. Oh my god. Mak is love. This one is from Arif Malik. Okay, thank you so much Arif. Tapi Riz tak boleh guna, bahaya. Dia suka potong jari dia. Ini untuk saya je. Okay, kita ada pembantu kat sini. Saya ingat saya nak menolong tapi dah cukup dah ni. Saya tengok ada aunty juga. Saya Cukup lah tu. Ada cutting tukar board. kemas. Ada, cutting board kita ada 2. Fatin dengan pengisah hati Fatin. Fatin nak buat apa ni? Tak tahu Papa ni nak buat apa ni. Coleslaw. Coleslaw. Coleslaw, okay. Lepas tu Ni. mayonnaise, ghee and fresh milk. Okay. Oh tu dia pakai fresh milk tu, okay. Sayang buat apa sayang? Saya tolong buang kulit Potato. potato ni. Hati-hati sayang. It's okay. Sayang dah pro. Dia dah pro dah dengan potato-potato ni. Saya hari-hari masak potato. Adik dah. Buat tinggal sikit je tadi. Oh, terus balik. Hati-hati yang ah. Itulah gunanya lelaki guys. Kami perempuan lemah. Okay, so ni kita rebus. Kita punya kentang yang dah potong tadi. Now Papa tengah dalam proses buat cordon bleu chicken. Nah, ni cara dia potong-potong. Ni yang kita dah siap potong, dah masuk kat dalam tengah-tengah dia tu. Penuh lah. Kita potong dia. Tengok cara Papa potong. Handsome lah Papa. Ni tengok. Bila nak buat? Saya belajar. Belajar tengok je. Okay, so kita tepuk-tepuk dia. Lepas tu kita letak cheese. And then we will put the duck. Uish, tengok Papa potong. Halus betul. Ni kalau aku potong ni, ada potong jari ni. Tengok tu. Okay, then you put the duck inside the chicken. Yang fat dia ni tak ambil lah Papa. Tak. Tapi kalau masak pakai ini sedap. Untuk minyak dia. Ha. Fatin dia tak boleh apa, dia suka lemak-lemak tu. Tahu? Kena masukkan dia punya je Papa letak semua. Semua yang vendor coklat-coklat pun yang kita habis buat kek, dia habiskan. Fatin Punya period. Kantoi dah lah. Papa pula buat sedap. Eish, lagilah. Dia macam tak pernah makan 3 hari dia makan. Dia tak makan nasi. Hazal dia kata apa? Dah diet tapi dia makan je lah benda-benda dessert. Aduh, tahu lah. Ya, rasa like this. Yang ni Emmental lah. Emmental cheese. Emmental cheese. Bukan cheese biasa guys. Emmental apa beza dia Pak? Emmental. Emmental is from Switzerland. Switzerland. Sedap. Oh, okay. Noted. This one is not like the sliced cheese. Biasa tu. Proceed punya cheese. This one is real cheese. Oh, lepas ni I kena beli cheese ni lah. Tak nak dah beli cheese biasa. No more. Dah tahu dah Emmental nama dia guys. Okay, so ditutup. And then tada. Mantap. Tengok tu dia makan. Tak, salah mai masak tu. Dia ambil lemak tu, dia Tak, makan. ni ada istilah ni. Aish. Try. Rasa macam sausage. Papa nak tadi. Makanlah Fatin. Sedap tu. Fatin kan suka. Ni pula. Salah ni masak tu. Ni simple recipe. You pakai ni, you potong daging kecil, you pan fry, butter, a little bit salt and pepper, kacau telur, asam black. Bila ni dah masak separuh dah, bawa keluar, letak telur. Buat omelette dengan ni. Kiranya benda ni dekat dalam omelette. Oh, dia macam bistik lah, telur bistik. Berkilat-kilat kepala Papa. Berkilat-kilat kepala Papa dalam kamera. Sebab lampu kat atas. Betul, cuba nanti tengok sini. Tengok nanti.
dia tengok dalam kamera. Cuba Papa tunduk macam tadi, Papa potong. Shiny tu. Nampak? Minum kopi. Okay, so ni kita dah siap dah potato kita. So Papa dipotong. Apa nama benda ni? Butter. Aduh. Aduh, tak boleh nak fikir lah apa. Butter. Papa macam, kenapa kau tak tahu? Okay, lepas tu ni kita akan smash dia. Ni mashed potato Papa ni, ya Allah, mashed potato paling sedap sekali lah. Sedap daripada KFC punya. So siapa-siapa yang suka makan KFC tak payah buat sendiri ni, ikut je resepi ni. Butter, potato, whipping cream. Nak best kau nak ikut je nama yang sama. Krim sikit. Krim sikit, Susu sikit. susu sikit, garam. Nanti lu tanya, macam mana sukatannya? Agak-agak. Garam agak-agak, tengok sendiri. Kita letak sikit dulu, lepas tu kita try. Kalau dah cukup, kita tambah. Okay bos. Okay chef. So bila panas, kita lenyekkan lagi senang. Penat dah Wi. Nak naik ni tu berat. Banyak kan potato. Wish. Berat lah. Macam nak naik tu kan, dia melekat, nampak? Nampak tak? Kalau saya buat sebelum. Satu badan dia tu. Workout dah. Okay, sebabkan sehari ni cheat day, kita workout kat dapur. Cuba try Fatin. Tengok Fatin pula buat. Sampai terlanggar-langgar semua cawan dah tu Fatin. Saya kata tak pegang. Naik. Pegang Fatin, pegang. Pecah cawan aku tu. Lepas tu siap ke apa? Ya, saya tengok dia punya tekstur. Kalau dah cukup lembik, kita tambah krim dan susu. Lepas tu kalau okey semua siap lah. Siap? Boleh makan terus? Boleh. Oh, tak payah masak dah. Wah, senangnya saya nak buat mashed potato hari-hari lah. Thank you Bapa for the recipe. Lepas ni, Riaz akan happy. Sebab mak dia pandai masak mashed potato lah. Bila semua dah hancur, lepas ni kita boleh pakai whisk lah senang. Papa, kalau pakai mixture boleh ke mixer tu? Mixer tapi dia akan jadi licin lah. Licin. Oh, dia tak akan jadi macam ni. Kalau macam ni dia kasar sikit lah. Sedap sikit macam ni. Ada orang suka lah macam ni, ada orang suka licin. Kalau licin pun dia pakai mixer lah. Oh. Kalau nak ni dia mau macam mau natural. Oh, okey. Dengar tu korang. Uish. Papa je boleh buat. Ini salah, kita kasih. Krim sikit. Ush, tak sikit mana tu? Bukan Normandy, sikit lah. Wush. Terlalu tengok sejaknya. Boleh tak nak try lepas ni? So ni cara kacau dia bila ada air. Kalau suka garlic, boleh letak garlic juga sikit. Oh, tak payah apa, nanas tu kosong. Ada orang suka dengan garlic. Sebab Papa selalu buat kosong. So I suka kosong. Aku suka kosong. Kalau garlic cincang kecil-kecil lah. Papa, kalau garlic cincang raju lah. Jadi masak sekali dengan potato, lepas tu Tumbuk sekali. Oh. Sudu kecil nak try. Ni. Tak panas ke apa? Wah. Tengok ni. Ini buat apa ni? Ini buat apa ni? Careful. Budak tu. Nak try tak? Nak. Kita lah chef yang sebenar. Saya nak judge ni. Sedap gila Bapa. Okay. Boleh ambil lagi ke? Boleh. Sedapnya ya Allah. Tolong, ni mashed potato paling sedap sekali dalam dunia. Sedap gila. You're the best. Inilah dia orang yang pertama merasmikan mashed potato. Dia makan. Sedap ke Riaz? Kenapa geleng? Leh, dah masak berapa suap? Dah bersuap-suap, geleng. Sedap boleh. Macam ni lah Riaz. Like this, Riaz. Look at mommy. Like this. Not. How you not your head? Yeah. Tengah padan-padan. Sedap tu tak sedap? Sedap tu.
Itu namanya sedap. Rias. Tahu. Rias kan kalau benda tu tak sedap kan dia akan buang, dia tak akan makan. Ataupun kalau dia tak suka kan, sebab kena cakap tak suka sebab dia tu bagi dia potato mami masak dia tak makan. Sebenarnya benda tu sedap je. Dia yang tak suka. Ada tak mashed potato dia? Nak? Ada? Minta kat papa. Suruh Fatin tolong. iPhone. Saya pun. Khadijah. Minum kanannya. Okay. Kiss kat anak dulu. Kiss dulu. Kiss lah bukan hug. Kiss kat pipi. Kalish pun. Sini adik, sini Kalish. Dua-dua kena kiss serentak. Kalau tak boleh. Sama-sama kiss. Cepat. Sama-sama. Tak sama pun. Lama-lama Kalish. Tak dapat lagi. Adik, stay. Kalish, stay. Cepat. Kiss. Okay. Okay, saya pergi ambil. Ellen nak kiss juga ke? Okay, kejap. Anak mami pun nak kiss mami. Cepat kiss. Cepat kiss mami. Pipi je. Kamu aku. Okay, jom. Okay, so budak-budak dia orang dah makan. So senang lah. Lepas ni kita orang boleh makan dengan tenang lah. Sebab dia orang dah kenyang, biar dia orang main. Kalish, sedap Kalish? Adik, sedap? Cakaplah sedap. Sedap. Kita tengok siapa yang sampai. Welcome. Halo Kandi. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. My man. Nice to see you Yeah, again. Izzy. I just remembered about you in Instagram. No, I remembered about you and you texted me, you sent me a reels on Instagram, you can't whatever I remember, this is second time happening already. That's what we call blood brothers. Oh, what is that? I have some gifts for Auntie Tini and got Nana, but I'm not sure what Wow. smells they like. Okay, I'm from Iowa, so let's see. let's I go. want them to check the smell. Hello, Auntie Tini, I got Nana. I have some gift, but I'm not sure which one smells you guys like. Wow. I want to say. I'm okay anything. I choose both of them. I like both of these Which one ones. nicer? For me, smell changing one is this one, but this is sharp skin. Wah, sedapnya. There is a pink one I know you like pink, but the pink one I cannot find. The pink one. Okay, wangi juga. I'm ini. Okay. Thank you. Mama, Oh. Thank you, Ma. she is coming. Okay, let's see what happened in the kitchen. Ini what happened? Makan. For me. Yes. Wow, look at Papa do French punya style. Wow. Rindunya dekat Normandy. Sayang, come try. Wow, I love this. Tapi ni tak bakar punya version lah. Itu biasa punya sandwich. Ni Nuri. Nuri, come try the French punya style. And then this alarm for Papa. Oh yeah, sure. Assalamualaikum. Congratulations. Sorry, No. cannot come yesterday. Cannot come yesterday, so Convo I will pay it back later. Yeah, great. We don't have French cheese, but yeah, it's No, good. it's good. I taste there's some kind of like cheese or butter. I don't understand what is that. Emmental cheese, French, Switzerland cheese. Finally, something matches our style. Okay, so sekarang ni kita nak salut kita punya chicken yang kita dah siap semua ni. Okay, so we will need tepung gandum, we'll need full cream and breadcrumbs. Kena ada garam also. Garam. Ruiz. Yang warna hitam tu ke? Silikon tu. Tengok dia tahu tak mana satu. Atas. Okay, kita tengok. Fatin tahu tak apa benda tu? Tak tahu ke? Yes, pandai Fatin. Gunakan apa-apa. So, satu susu fresh milk. Korang boleh ikutlah resepi ni. Yang ni agak-agak confirm tak mengecewakan. Garam sikit. Kacau. Kalau kita pakai garfu je. Betul tak? Tepung gandum. Agak-agak nanti tak cukup tambah lagi. Letak sikit-sikit. And breadcrumbs. Breadcrumbs yang ni warna putih yang best. Kalau korang pakai warna
apa orange tu tak best. Ini Japanese breadcrumb dipanggil. Nampak dia warna putih breadcrumbs. Cantik sikit hasil dia daripada warna kuning tu jadi warna gelap orange tak comel lah. Yang ini dia comel sikit. Habiskan, kalau tak nak habiskan. Bagi Hakim. Kalau tak nak. Dah makan lah. Nah, yelah, habiskan lah. Dia suka habiskan. Kalau ada yang tak nak. Lepas tu ni, Tu. one more pan. Okay, one more pans. Okay, you put minyak dalam pans. Okay, so we will use 2 pan here. Okay, and then butter. Eat. I from Namandi, butter is from Namandi. Butter. Everywhere butter. Butter menyedapkan masakan. Yeah, saya videographer. Okay. Alright. Potong. Okay, masukkan ni kita cepat. Okay. This for the taste. Alright. Why little butter? Why I put oil? Because if you put butter only, the butter will burn. Yeah, dia akan jadi gelap sikit color dia. I only use butter. I never know to do like this. So this is something new for me. If I put butter, I will open very small punya api, fire. Kalau tak memang bakar. So lepas ni letak minyak sikit kat salmon. So this one. Okay, ni cara dia guys. Are you guys ready? Open the fire. Slow fire because it's a bird kan? Yeah, cordon bleu. Huh? Cordon bleu. Cordon bleu. Cordon bleu. CORDONBLUE. Okay, masukkan dekat dalam tepung. Something inside. Yes, ayam tu kita dah masukkan barang-barang dia kat dalam tu. So you kena pegang betul-betul, be careful lah. Okay, and then inside the telur. Okay, and then breadcrumbs. Yes. So nanti saya tunjuk hasil dia lepas siap. So inilah proses dia kena buat semua benda macam tu lah. Kena buat dekat semua ayam. Okay, so sekarang ni kita letak kita punya mashed potato kat dalam pinggan. Letak sikit je macam tu. Okay, yang ni jangan lagi, tak panaskan lagi. Lepas tu kita akan panaskan dalam microwave. Tapi microwave sekarang tengah guna. So lepas tu kita akan letak coleslaw lah kat tepi dia jadi macam ni. Lepas tu then we put the chicken. And then voila, that is our lunch. Okay, so ni coleslaw tadi kita tunjuk tak cara nak buat tak? Tunjuk kan? Alah, macam mana tadi buat Tapi coleslaw? ada ni tunjuk macam kita proses kan. Kita potong carrot and then potong kubis. Letak mayonis, alah tak ada tapi sedap gila. It's okay, nanti next time. Yang fresh milk. Mayonis campur dengan ni sikit. Mayonis fresh milk. Yeah, fresh milk ni fruit cream. Fresh milk lah. For me, I put it fresh milk. Wih, smell so good, cuba bau. Wish. So macam mana? Yang ni dah kira siap ke? Kena tengok dah. Okey, kita serahkan kepada yang pakar lah. Kita pegang je dulu, panas juga ni, dah kenal tak malas. Okay guys, kita punya makanan dah siap. Saya nak buat susu kejap. Sayang busy ya sayang. Yang anak dah tak ada mak. Oh, Saya rasa dia dia ngantuk tu. Mana hak angah? Okay, ni Ni kita kita punya tengah tunggu time microwave siap. mashed potato. Microwave tu apa kat dalam? Ayam. Oh, Sebab nak bagi dia masak kat dalam. Kalau kita tunggu dalam tu nanti dia jadi hangit kat luar. faham. Do you understand? Wow. Jadi itulah rupa dia atas meja tu. Tapi at the first place kita buat susu dulu. Okay, so inilah rupa dia. Nyam. Altair, sit down. Say what? Thank you, Daddy. Sleep, Altair. Tak dapat makan sama-sama ke? Apa ni? Makan panas-panas. Oh, sebab dia ada cheese kan? Faham. Kena makan. Bon appetit. Bon appetit. Oh, awak nak apa? It does look good. Yeah, it's too big. Look at the portion, guys. Bismillah. This is my first time too. It's really interesting. Yeah? Oh, Alexander. Sana. Ni macam yang saya ajar Papa masak itu. Memang sedap lah jadi apa buat. Macam awak aja. Yang saya ajar memang tepati lah. Cita rasa dia memang kena. Apa-apa nak ajar PM tepi. Nak belajar. Nak belajar, saya akan ajar. Baik. Okay, now it's my turn. Now it's my turn. Apa nama dia saya lupa tu. Cordon bleu. Golden blue. I don't know.
That's my first time, that's why. Look like this, golden blue. Dia ada mashed potato, coleslaw dengan chicken and duck. Golden blue. Dark is so delicious. That's so good. Yeah. Let's try guys. Bismillah. The mashed potato first. Tak ada sos pun mashed potato kita. Bismillah. Well, the meat is so juicy, not dry. Mashed potato dia tak ada jual kat tempat lain dah. Korang kena try. Dia French punya recipe. Don't taste this one. Okay. Don't taste this one. Berasap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila mashed potato. Dark in. That hole you put in your mouth. Too hot. Betul keluar balik. Again guys. Bismillah. Saya tambah dengan coleslaw. Ni siapa makan? Angah. Coleslaw ni dia sejuk. Ajar ni panas. Not dry at all. Tapi besar gila portion dia. Tak habis loh saya. Portion dia besar. Yes, that's why dia orang suruh makan terus sebab ada cheese. So itu dia guys, korang kena try. Nak try? Korang datanglah sini. Ataupun be part of the family. Ataupun korang cari orang France juga. Saya suka. Tak payah kahwin dengan Hakim. Siapa yang dapat yang hitam tadi tu? Hitam. Ayo. Papa punya. Riz. Papa tu lebih masak yang Bawah Riz. yang tu disuruh bagi kat dia. Tu Riz. Itu aku punya. Boleh. Sedap je, just You cut je. Saya makan ni lah. Tak apalah, okey Saya lah. makan. Sedap je. Just cut je, dapat black part. Sedap, I'm sure. Yeah, But it's sedap. black part type. Sedap ke sayang? Patut sedap. Orang pun Patut saya terlebih panas. please makan. Bismillahirrahmanirrahim. You know, I didn't want to say it for the camera because I saw from here that that is a burn and I saw that is a burn one they've been saying. Papa said I will eat this. And now you get that. This is more delicious. Just cut them because it's cooked really well. Sedap. No, medium well, huh? Well. Well done. Well done. Adik mai apa? Makan. Anda try dah. Dah try dah? Sedap tak? Gitu lah dia tengok. Dia no challenge. Kalau korang tengok anak Ali Syukri lebih kurang Tapi Angah lagi banyak cakap lah sikit. Saya dah pernah try ke sebelum ni? Papa selalu buat dulu. Wow. Bila ada something special lah. Did it taste still the same? Sekejap, wait. I haven't tried yet. Let's try. Maybe different a bit sebab kali ni Papa pakai duck. Selalunya Papa pakai beef bacon. So this time a bit different. Tak makan. Rasa Macam tu saya adik. Mana cawan saya? He put all in his mouth this big. Patut keluar balik. Keluar balik, berasa lagi tau. Sedap ah. Don't let me. I barely in his mouth. Kena makan. Tak Ya Allah, I'm full already. Graduation. Oh. Dia punya portion banyak lagi. Dia lagi ada dessert pula. Ni baru starter ke main course? That's why I tak buat starter hari ni dah. Oh, ni main course. Makan ni dah cepat kenyang. Kenyang lah papa. Tapi dia eloklah sihat sebab dia protein. Yeah, I know. Tapi saya dah full. I'm full already papa. You have a white cake for you. The whole cake for you. Allah. Papa dia beli white chocolate from Belgium, right papa? Sedap gila jaga kat saya dan mahal. Few bucks juga. Dia punya price. Yeah. $100. And then the whole cake disuruh saya habiskan. Mana boleh. And dia buat special ni banyak food sebab Nuri baru lepas graduation, Angah baru lepas graduate. Congrats to both of you guys. Alhamdulillah. Hakim baru lepas break. Dia orang break, Hakim break. Jonna berjaya lost a few kilos. 5 kilos already. Fatin pun graduate bulan depan. Fatin pun bulan depan grad. Saya kencing. So masing-masing ada title. Papa title yang terbaru adalah fastest world record 1000 pieces puzzle. Ni kat ada. Title papa.
Okay, so time for dessert. This is my favorite. Tapi itu buat special sikit, nampak? Untuk Nuri. Hari ni kita buat dessert special sikit. Wow, yes. Congratulations. For me? Yes. Thank you so much. That is something unexpected. Because I didn't make the time to go to see you yesterday, so I have to make something now. You deserve hagla. Thank you. This is royal chocolate yang saya cakap Papa buat sedap gila daripada cafe dulu Papa buat restoran kan. Dia jual kek ni. Uish, tak sabar nak try. Jomlah kita try guys. Shocking. So mari kita tengok macam mana kat dalam ni. Papa pakai air panas. Anak siapa kat bawah ni? Ya Allah. Memang suka main bawah meja ke? Orang pakai tadi dah bawa meja sekarang. Uish. Yang kecil jangan bagi saya. I potong small first because want to make sure everybody have. Tak apa, ada kek lain. Macam mana? Tak boleh ambil pula, kecil sangat. Kena pakai pisau kecil. Wah, I can see tu. Ya Allah, sedapnya yang bawah dia. Yang bawah dia tu lah yang completekan rasa dia. Oh my god guys. This is dalam dia. Oh my god. Sumpah sedap gila benda ni. Saya dah tak sabar nak makan. Tapi kan kenapa Papa Nana ingat colour yang sebelum ni lagi cerah? Dia punya topping. Sama ke dia Nana rasa yang sebelum ni Papa buat? Ingat tak Papa buat atas dia, Papa buat dia ada bentuk macam tu. You remember tak? Yalah, itu sebab pakai pisau panas. Use the same. Tapi Nana rasa colour dia macam a bit cream. Because of the chocolate. Ya Allah, sajaku. Because of the chocolate. Time tu Papa dia potong petak. See, I remember because it's so good, you know. Oh my god. Okay, saya nak makan. Okay korang, so korang tengok ni dia. That is the chocolate then. Let me eat. Dia pernah ikut kat mana? Kek ni sudah gila. So, mau okay tak? Sedap. Okay, is less swear to say. Ni kat mana? Sedap gila. Ini Nasai a little bit white chocolate. kalau jual, uish, Laku keras. laku keras. Sedap gila kan? Dia special. Dia bukan macam kek coklat biasa. Bawah dia ni, Papa, dia ada something. I used to repost. Sebab itulah saya suka gila benda ni. Jual mahal, memang benda ni mahal pun nak buat. Oh, baru nampak tekstur dia. Nampak tak bawah tu? Oh, dia auto zoom. Wish. Cash nak ke? Nak try. Nak try tak? Cakap nak ni, nanti papa pergi kota. Sedap ke? Oh, Sekali lagi. terus reaction dia lain. Tak jadi dah nak makan corner blue. Sedap kan? Kita akan makan kat kota. Ni pinggan kalish yang kedua guys. Uish, ni kalau bagi kalish ni, bagi Rias ni, tak berhenti dia makan. Dia suka. Oh, dia makan? Lah, patutlah duduk situ diam-diam. Dia makan dengan amja dia. Tengok tu korang. Sekali lah. Patutlah senyap. Korang tengok. Ada ruang tu. Patutlah senyap. Tak main apa bunyi tak ada. Tengah makan rupanya. Elok-elok baju putih Rias, jangan dia tak. Kena kabet dah. Kalish cakap apa tadi? Sedap tak pernah rasa coklat macam ni. Ni coklat paling sedap. Kalish pernah makan? Wow. Tak pernah makan pun langsung. Wow. Kak Nana masa Kak Nana kecil dulu, Papa selalu buat kek ni kat Kalish. Time tu Kalish tak ada lagi. Time Kak Nana kecil Papa buat. Cara nak buka keluar. Tak boleh keluar. Yang ni papa punya creation lah. I do it for Riz because dia tak suka coklat sangat. Dia suka white chocolate. So I want to try this one lah. Tapi Riz tak ada pula. Tapi Riz akan datang balik kan? Yes. So dia boleh try lah. Malam ni kot dia. Okay, so ni version white chocolate yang Papa beli mahal gila. White chocolate ni Papa beli. Dia punya coklat je, bekas coklat tu 1 kg 100 lebih harga dia. Untuk Riz. So, kalau suami saya tak menghargai saya, siap dia. Tukar tisu, tukar ni.
Okay, so kita nak potong yang white chocolate pula. Oh, sedapnya. Wow. Yeah, I'm looking forward this one because I like that chocolate mousse, that white chocolate mousse. Oh. That's somebody that's a recipe I learned when I was 17 years old. 17 years old Ush. Sekarang berapa years old? Tak tahu. Okay. This is me. Wow. Okay, bye. Okay korang, so kita try white chocolate. Yang ni first time nak try white chocolate ni. Atas coklat, bawah coklat. Coklat belakang. Share je dengan Mak. Mak tak nak. Share je. Saya suka coklat lagi. Sedap coklat lagi. Saya suka coklat sebab saya mungkin bukan white chocolate punya lover kot. Mak suka buat coklat kan? Ini saya berapa harga yang jual? RM1 untuk hari. Tiap-tiap slide, balik RM1. Commission. Angah, Copyright. Angah cakap apa tadi Angah? Kek coklat yang papa buat ni. Nama apa? Royal chocolate. Royal chocolate. Bagi Angah, kek coklat yang paling sedap. Yang pernah rasa lah. Wow. Kek ni pun lah. Nampak, coklat ni memang Sebab bawah dia tu crunchy. Sedap. dia bukan crunchy yang biasa tau korang. Papa masih Dia crunchy yang special. Ada crunch bawah. Betul. Sikit pun dekat bawah. Sikit pun signature lah tu. Sedap weh, sedap gila kakak. Tengok budak ni. Dia makan coklat je atas bawah ni dia simpan sebab sedap sangat. Dia nak makan sikit-sikit. Save the best for last. Macam tu juga kalau dia makan ayam, yang bahagian kulit tu dia letak last sekali sebab tu paling sedap. Dia akan makan benda paling sedap last sekali. Cuba korang ambil kulit yang last sekali disimpan, mengamuk The je. cake for me, they eat together, all together. Betul? Dia kena makan sekali dengan atas. So bagi diorang main Play-Doh. Tadi bagi Rias. Yeay! Rias, macam mana Rias? Yeay! Bagi diorang main. At least tak bosan. Okay korang, update. Dah malam and ramai dah balik tapi my dad still ada. Okay. And so malam ni jom pula yang masak. Ini dia sup ayam in the making. Saya lupa nak tunjuk proses tadi. Tapi dah siap dah. Sekarang ni tunggu ayam masak je lah. Tunggu dia mendidih, masak, lepas tu siap. Lama sikit lah. Actually kan, buat sup ayam ni lagi lama lagi sedap. And nanti I akan buat konten resepi sup ayam sebab I punya sup ayam sedap gila. So aku nak ajar korang ikut resepi saya. Simple, senang gila tapi Allah sedap dah. Yes. So yang tinggal kat rumah ni Papa and the rest. Yang lain dah balik dah. So tak seramai tadi lah malam ni. Rias pun dah tidur. Okay, so sup saya serve kat dalam ni je sebab saya tak ada mangkuk besar. So, I tak sabar nak tahu apa punya respon anak dia masak sup ayam apa cerita. Cuma selalunya saya letak carrot tapi tak ada carrot and tak ada daun bawang, daun sup. Potato ada. Daun sup tak ada. Kalau tak lagi sedap. Kalau ada daun sup dengan carrot. So, yeah. Makan je apa? It's okay. Saya tak minat sangat daun sup. Oh, iya ke? Oh, okay. Then this soup is for you lah. Uish. Uish, lupa apa? Lupa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana Papa dah terminum tadi sebelum baca doa? Sedap tak? Sedap? Sedap. Sedap Something's missing. Something is missing. Ni, carrot dengan daun sup. Apa? Bawang goreng. Apa yang missing? Cili tak masukkan sebab ada budak. Kalau tak masukkan. So dia budak friendly lah ni. Jadi sedap. Sedap sedap. Cepat nanti saya nak tengok awak punya respon pula. Dia tak lah kayu batu je. Ya, tapi kenalah rasa ni kan macam nak tahulah. Ni ada mangkuk tu. Oh, Cik Hakim punya sup. Tengok sikit. Mana punya sup tak? No. Macam mana? Ay, lama betul. Sebab tak pedas ke? Kita tawa sikit. Tawa? Tawa ke? Ya ke? Tawa sikit. Bawa sedap je lah. Bawa sedap je lah dulu. Okey lah, tambah garam lah. Serius lah? Tadi saya rasa macam dah okey lah. Kurang garam sikit lah. Aduh, mungkin sebab buat portion besar kot. Selalu buat portion kecil. Tapi sedap. Aunty kata tawa sikit. Tadi saya rasa dah try okey je.
Try nak try ke? Saya try, okey? Yang ada jenis. Kau agak garam sikit. Okey lah, tak apalah. Okey, Ini lebih garam. Jujur. Oh yelah. Gila apa Cik? Tak sama macam itu. Hari tu. Kekurangan. Sebab hari tu ada carrot, jadi rasa dia lagi best lah. Tapi sedap je. Sedap. Okey lah, saya kena praktis lagi. Okey, nampak? Walaupun tawar sikit, dah habis tambah lagi. Maksudnya sedap. So, maksudnya selalunya saya masak kuali kecil. So, bila kuali besar ni maksudnya saya kena letak 2 sup bunjut kot saya rasa. Biasa. Itu perkara biasa. Ya. Orang kata tak pandai nak predict. Itu perkara biasa. Saya dah cuba dah lebihkan tapi tak I'm cukup. proud of you. Yep. Nanti dekat front awak boleh masak untuk family besar. Wow, worse. Nanti mesti dia macam wow. Macam wow. Adik, sedap tak? Sedap eh? Oh, ini betul. Ini adik saya. Ini yang ni tahulah siapa ni. Sedap kan? Oh, dia main tadi. Oh, tahu lah. Dia juga yang hirup. Siap. Nak tambah-tambah lagi. Yang ni dia western guys. Dia tak sudi rasa kita punya sup ayam. Sedih mak. Uish. Yang ni betul-betul up to date ni. Wow, dia tambah. Dia ambil nasi sup. Lepas tu dia letak ni bawang goreng. Lepas tu dia letak cili potong. Woi, jadi tu. Tengok sikit Fatin oyak gano. Nak letak cili tapi tak boleh, ada budak kan. Okey lah tu. Ni dia potong lah. Tu cili tu yang sedap tu. Dia hujung Penambah selera. Lepas tu makan royal chocolate. Macam nasi ayam. Macam mana Kalish? Okey. Okey tu sedap ke tak? Cakaplah sedap. Boleh lah kan? Boleh lah. Pani masak sendiri. risau. Saya ikut dia tu tengok. Merajuk kenapa? Dia merajuk kenapa? Tengah dengan baris segala macam. Oh, patutlah. Okey, biar dia orang. Tengok kat Nana je. Sedap eh? Merajuk dengan baris je? Alah, cakap ninja. Sebab tadi saya tengah duduk kat sofa, lepas tu Kalish pusing belakang di pandang saya. Dia buat gitu. Lepas tu bila saya rekod lagi sekali, dia dah merajuk dah pula. Okay korang, so itu saja konten saya untuk kali ini. Sorry lah malam ni dia macam banyak. Okay, banyak skip benda sebab penat, banyak benda, banyak urusan masak apa semua. So everyone dah balik. So sekarang ni kita orang pun nak main mandi, lepas tu Rias mau sekolah esok. That's all buat konten kali ni. Dia memang very friendly, very family punya vlog. So itu sajalah, nak tunjuk bonding, happy-happy. Nanti kalau kita orang rindu boleh tengok semula video ni macam itu, sambil-sambil tengok resepi papa buat tadi kan. Okay, so itu saja konten kita untuk kali ni. Kalau korang suka konten macam ni, cuba bagi tahu, boleh juga buat banyak lagi vlog macam ni. Rajin ke? Korang jangan lupa tekan button like, comment, share, subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum. Ciki-ciki. Wek. Macam mana wek? Tak boleh.